So guys, hari ni kita ada dua dashcam dekat tangan aku ni. Yang pertama ni adalah 70My A180. Yang kedua ni adalah yang paling baru sekali, iaitu DDPi Z60 Pro. Dulu ni kita boleh kategorikan as a premium dashcam untuk kereta kesayangan korang. Tetapi untuk duit yang korang bakal belanjakan, ada salah satu yang lebih padu untuk korang miliki. Jadi dalam video kali ni, itu yang kita bakal lihat dan juga pertontonkan. Let's go! First kita nak cerita bab harga keduanya. Baik DDPi Z60 Pro maupun 70My A810 ni, dia berada dekat dalam range harga yang lebih kurang sama bagi akulah, iaitu bermula RM700 macam tu membawa ke atas, bergantung kepada option dan juga varian yang korang pilih tu. Tetapi harga bukanlah segala-galanya. Jom kita nak tengok sampel video dan juga footage daripada kedua dashcam ni. Let's go. Di mana macam korang boleh nampak, kedua-dua dashcam ni support 4K HDR dengan sensor Sony IMX678 Starvis 2.0. Tetapi untuk DDPi Z60 Pro ni, dia menang sikit tau dari segi clarity tau. Warna bagi aku nampak lebih realistik dan juga exposure tu nampak lebih stabil. Dynamic range juga tampak lebih baik pada DDPi Z60 Pro ni, terutamanya dalam situasi berkontras tinggi tau. Seperti keluar daripada kawasan gelap ke cerah secara tiba-tiba, ataupun contohnya keluar daripada tempat parking berbumbung ke bawah cahaya matahari terus tau. Ataupun memandu di bawah jantas yang redup dan juga keluar ke jalan yang lebih terang. Detail nombor plate juga nampak lebih jelas dalam kelajuan tinggi, sebab AI ISP pada DDPi Z60 Pro ni dia optimize sharpness dan juga exposure dengan lebih baik. Selain daripada itu, DDPi Z60 Pro ni juga adalah satu-satunya antara dua ni yang ada cabin kamera 2K tau. DDPi Z60 Pro juga adalah lebih baik dalam low light dengan AI ISP yang enhanced night mode, jadi rakaman tu kurang noise, lebih sharp dan juga exposure tampak lebih stabil. 70My A810 masih lagi struggle dengan lampu terang daripada kenderaan lain, menyebabkan blooming effect yang membuatkan rakaman tu nampak kurang jelas sedikit. License plate capture lebih baik pada DDPi Z60 Pro pada malam hari dengan exposure yang lebih tepat untuk elakkan overexposure ataupun blurry pada rakaman waktu malam. Selain daripada itu, macam korang dengar tadi, bagi sesiapa yang inginkan full coverage punya recording, dan DDPi Z60 Pro menawarkan lebih flexibility untuk perkara tersebut. Dengan piling multi-channel system, korang boleh record 3 channel serentak tau. Depan, belakang dan juga dekat dalam kabin ataupun kokpit korang. Again, kelebihan 3 saluran rakaman pada DDPi Z60 Pro ni adalah sangat penting tau untuk pemandu macam e-hailing, fleet vehicle ataupun pemilik kereta yang nakkan perlindungan penuh daripada semua arah ataupun sudut. Bayangkanlah kalau anda kata ada aksiden yang berlaku ke ataupun insiden yang berlaku dekat dalam kabin, ataupun seseorang cuba pecah masuk ke dalam kereta korang. Dengan DDPi Z60 Pro ni, semuanya boleh dirakam. 70My A810 hanya menyokong 2 channel saja, bermaksud korang hanya boleh rekod depan dan belakang saja tau. Tiada pilihan untuk cabin recording. Dan bagi siapa yang concern, yes, kedua-dua dashcam ini juga menyokong 4G connectivity. Korang boleh untuk pantau rakaman serta lokasi kereta korang melalui aplikasi pada phone korang sahaja. Kedua-duanya juga menyokong 24/7 parking monitoring features, which really handy tau untuk pantau kenderaan korang ketika berada di parking area. Tetapi ada beberapa perbezaan penting tau antara DDPi Z60 Pro ni dan juga 70My A810 ni. Antaranya, DDPi Z60 Pro ni dia ada geofencing tau. Bermaksud, korang boleh untuk setkan kawasan tertentu yang akan dapat notifikasi kalau kereta korang bergerak keluar daripada kawasan itu. Yang ini memang sangat berguna tau kalau korang nak parking jauh ataupun nak pantau kereta anak ataupun kereta pekerja korang. Manakala, 70My A810 pula hanya bergantung kepada AI motion detection tau. Yang ini dia memang boleh detect pergerakan, tetapi masalah utama adalah terlalu banyak false alarm tau. On the top of that, DDPi Z60 Pro ni sekali lagi lebih bagus tau. Sebab apa? Dia ada time-lapse parking mode yang boleh record lebih lama dengan penggunaan storage yang lebih efisien tau. 70My A810 juga ada time-lapse mode, tetapi ia kurang efisien sebab apa? Tiada optimization yang sama seperti DDPi Z60 Pro. So basically, untuk surveillance 24/7, DDPi Z60 Pro ni nampak lebih meyakinkan dan juga lebih selamat lah. Plus dia kurang sikit lah false alarm macam tu, dan juga dia adalah lebih fleksibel dan juga versatile dengan geofencing yang terbina. In term of memory, menariknya, DDPi Z60 Pro ni dia ada internal storage 32GB, plus dia juga menyokong SD card sampai 512GB, berbanding dengan 70My A810 ni yang sepenuhnya bergantung kepada sokongan micro SD sehingga maksimum 256GB sahaja. So in case lah, manalah tahu tiba-tiba memory card korup ke, terlupa nak bawa memory card ke apa, dan DDPi Z60 Pro ni menawarkan internal memory yang memberikan korang peace of mind macam itulah, berbanding dengan 70My A810 ni. Plus DDPi Z60 Pro ni korang boleh rekod lebih lama sikit sebab apa? Dia menyokong memory card yang lebih besar sizing dia tau, up to 512GB tau. So korang boleh record korang punya perjalanan tu lebih yakin dan juga lebih panjang lagi.
Dan yang paling aku suka adalah bila mana kita nak transfer rakaman ke phone kita ataupun peranti kita, di depan Z60 Pro ni dia pakai dual band Wi-Fi tau, sehingga 5 GHz tau, yang jauh lebih laju berbanding dengan 70MY-A810 yang hanya menyokong capaian 2.4 GHz sahaja. Tu lagi aspek yang paling penting tau, yang tak patut diambil remeh untuk sesebuah ataupun pemilihan sesebuah dashcam yang bagus adalah dari segi dia punya ketahanan suhu, di mana di depan Z60 Pro ni dia menggunakan super capacitor yang mampu untuk tahan suhu daripada negatif 20 darjah Celsius membawa kepada 70 darjah Celsius tau, berbanding dengan 70MY-A810 yang hanya menggunakan bateri lithium which hanya boleh tahan suhu sekitar negatif 10 darjah Celsius membawa kepada 60 darjah Celsius sahaja. So bagi pendapat aku lah, untuk suasana cuaca ekstrim macam dekat Malaysia ni lah kan, yang panas lembap sepanjang tahun ni, dan super capacitor yang ada pada di depan Z60 Pro ni adalah lebih meyakinkan untuk penggunaan jangka masa panjang. Dan satu lagi features yang menarik yang hanya eksklusif pada di depan Z60 Pro ni adalah fungsi smart voice control tau, di mana macam korang boleh nampak kalau aku bagi simple arahan ataupun prompting, contohnya macam take photo, again take photo. Dengan hanya simple punya arahan macam tu, dia boleh ambil gambar untuk korang lah. Fungsi ni hanya ada pada di depan Z60 Pro. 70MY-A810 tak ada. So bila ada fungsi-fungsi voice control macam ni, korang punya pemanduan tu tidak akan terganggu. Korang tak payah nak pakai tangan tekan-tekan ataupun pakai aplikasi. Just say it, dia akan lakukan untuk korang. So secara kesimpulannya, kalau korang sedang mencari dashcam yang terbaik antara dua pilihan ini, aku boleh katakan di depan Z60 Pro ni menawarkan option dan juga pilihan yang lebih versatile dan juga kualiti yang lebih menarik antara kedua-dua dashcam premium ni. Di mana for the same price, di depan Z60 Pro ni rakamannya tampak lebih jelas siang dan juga malam. Dia support 3 channel recording tau, berbanding dengan 2 channel recording pada 70My. Dia juga support geofencing tau, plus dia ada AI ISP yang lebih secure. Dia juga ada 2 storage system which korang boleh record walaupun tanpa menggunakan SD card. Dia juga menyokong Wi-Fi turbo sampai 5 GHz, so korang boleh transfer file korang dengan laju sekali. Dia juga hadir dengan super capacitor yang lebih tahan lama, smart voice control untuk hands-free operation, dan last but not least dia juga menyokong cabin camera 2K yang korang boleh tukar kepada rear camera untuk menjadikan rear camera tu 2K. So guys, sampai sini saja video kali ni. Kalau anda kata korang berminat nak dapatkan dashcam ini, korang boleh check out link semua dekat bawah. Dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.